diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh guru kelas. Dalam ucapan tersebut, guru telah menzahirkan penghargaan kepada para ibu bapa atas kerjasama dan sokongan yang berterusan serta menekankan kepentingan hubungan antara guru, murid dan waris dalam mencapai kecemerlangan sasiah dan akademik. Acara diteruskan dengan penyampaian hadiah dan sijil mata pelajaran terbaik. Para murid yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam mata pelajaran masing-masing telah diraihkan sebagai penghargaan terhadap usaha gigi mereka sepanjang tahun. Majlis kemudian diteruskan dengan penyampaian hadiah sasiah terpuji diikuti dengan penyampaian hadiah kehadiran terpilih. Pengiktirafan ini diberikan bagi menggalakkan murid menonjolkan sikap positif, akhlak baik dan tahap kehadiran yang konsisten sepanjang sesi persekolahan 2025. Acara kemuncak majlis ialah penyampaian slip PBD 2 dan UASA 2025 kepada semua murid melalui ibu bapa masing-masing. Guru kelas turut mengambil kesempatan untuk berbincang dan memberi maklum balas mengenai perkembangan akademik serta sasiah murid. Sebelum itu, mari kita lihat persiapan sebelum dan semasa majlis dimulakan bersama guru Equin DBPSS SK Zainab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Faizah Nabiah binti Amran dari Tekwin DBPSS SK Zainab 1 membuat liputan sempena majlis penyerahan slip PBD sesi 2 dan UASA 2025. Pada 1 Disember 2025, SK Zainab 1 akan mengadakan majlis penyerahan slip PBD 2 2025 yang akan bermula pada jam 10 pagi. Pada hari ini, ibu bapa dijemput hadir ke sekolah untuk bertemu guru dan mengambil slip PBD dan berbincang tentang prestasi anak-anak mereka. Di samping itu, mereka juga dapat melihat persembahan atau showcase hasil kerja anak-anak mereka. Guru-guru sibuk melayan murid yang teruja untuk membeli makanan dan minuman. Antaranya adalah mi goreng, donat, curry puff, ayam goreng dan lain-lain. Kemeriahan semakin terasa di kalangan murid dan semua ibu bapa dijemput hadir untuk memeriahkan lagi suasana. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk melawat dan mengambil gambar di photo booth yang telah disediakan oleh urus setia.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh Puan memperkenalkan diri? Okey, nama saya Nur Hasfiza binti Arifin. Saya ada 2 orang anak bersekolah di sini. Seorang darjah 6, seorang lagi darjah 2. Okey. Apa perasaan Puan apabila menerima slip anak-anak Puan? Perasaan saya bila menengokkan result tu, alhamdulillah resultnya saya berpuas hati dengan dia punya effort yang diberikan. So dengan result yang dapat. Okey. Apa harapan Puan untuk anak-anak Puan supaya lebih berjaya pada masa hadapan? For sure saya nak yang terbaik untuk anak-anak lah. So lepas ni bila dah anak saya dah 6, so lepas ni harap-harap bila dah sekolah menengah akan lebih berjaya dan lebih berjaya lagi lah. Okay, terima kasih Puan kerana sudi bertemu ramah pada hari ini. Boleh Puan memperkenalkan diri? Saya Umi kepada Hana Rafika dari kelas 6 Dahlia. Okey. Apa perasaan Puan apabila menerima slip anak-anak Puan? Perasaan tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, sangat gembira lah. Sangat memuaskan hati. Okey, apa pula harapan Puan untuk anak-anak Puan supaya lebih berjaya pada masa hadapan? Bermula daripada sekarang saya akan lebih menekankan subjek-subjek yang kurang lah. Maksudnya dari segi matematik, sains, subjek yang penting lah. Apakah harapan Puan kepada warga sekolah SK Zainab 1 ni? Saya berharap pihak sekolah akan terus maju di hadapan hari dengan memberi sepenuhnya didikan yang terbaik untuk anak-anak lah. Terima kasih Puan kerana sudi bertemu ramah pada hari ini. Saya nak ada Aisyah binti Azhar Fizi. Saya dari kelas 6 Bila. Okey. Apa anugerah yang telah awak dapat pada hari ini? Terbaik matematik. Apakah harapan ataupun pesanan awak kepada warga sekolah SK Zainab 1? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru kerana telah mengajar saya dan menyokong saya sampai ke tahap ni. Guru-guru dan rakan-rakan, tidak lupa juga ibu bapa saya untuk mendoakan saya supaya lebih berjaya di sekolah menengah nanti. Okey, terima kasih kerana sudi bertemu ramah pada hari ini. Sama-sama. Majlis bersurai sekitar 1:15 tengah hari. Setelah selesai sesi penyerahan slip dan perbincangan ringkas antara guru dan ibu bapa, secara keseluruhannya, majlis ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. Kerjasama erat antara pihak sekolah, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid amat dihargai dalam memastikan kejayaan